Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah hampir sebulan kita melaksanakan ibadah puasa dengan pelbagai aktiviti kerohanian. Antaranya kita bersolat sunat tarawih di malam hari, kita bertadarus Al-Quran, kita bersedekah dan pelbagai lagi ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan. Sekarang tibalah hari kemenangan umat Islam, iaitu Hari Raya Aidilfitri, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai Aidul Fitri. Kataan Aid bermaksud perayaan ataupun sambutan. Ia berasal daripada maksud kembali. Fitri pula membawa maksud fitrah atau kembali kepada asal semula jadi. Oleh itu, dalam menyambut kedatangan hari raya ini dengan gembira dan bersukaria, kita perlu mengambil berat dan prihatin tentang adab dan sunnah menyambutnya supaya tidak melanggar batasan hukum syarak yang ditetapkan oleh Islam. Di hari ini saya nak kongsikan 7 amalan sunnah yang boleh kita lakukan sepanjang kita menyambut Hari Raya Aidilfitri. Sambil kita bergembira, kita nak kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita menghidupkan malam hari raya. Menghidupkan malam raya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti melakukan solat dan berzikir, membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid dan beristighfar dan sebagainya. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang menghidupkan 2 malam raya ikhlas kerana Allah, niscaya hatinya tidak mati pada hari yang mati segala hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, mandi sunat Hari Raya Aidilfitri. Tempoh mandi sunat ini bermula dari pertengahan malam dan sunat dilewatkan sehingga hampir solat Hari Raya. Jadi jangan lupa ya, mandi sunat Hari Raya. Yang ketiga, memperbanyakkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir Hari Raya Aidilfitri boleh kita baca, boleh kita laungkan bermula dari terbenam matahari akhir Ramadan hinggalah sebelum menunaikan solat sunat Hari Raya di pagi Hari Raya itu. Yang keempat, kita memakai pakaian yang terbaik. Walaupun kita digalakkan memakai pakaian yang terbaik, tidak semestinya memakai pakaian yang baru. Sebaliknya, pilihlah pakaian yang paling cantik, yang paling indah mengikut kemampuan dan yang penting tidak membazir. Yang kelima, bersarapan pada hari raya. Rasulullah SAW tidak akan berangkat untuk melaksanakan solat sunat hari raya sehingga baginda akan makan dulu, memakan beberapa butir kurma. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Perbuatan Rasulullah SAW ini menunjukkan hari kebesaran umat Islam adalah juga diharamkan untuk berpuasa. Nak membezakan, sebulan kita telah berpuasa, hari ini hari raya, dah tak puasa lagi dah, kita makan dulu. Yang keenam, menunaikan solat Hari Raya Aidilfitri. Solat Hari Raya ini adalah sunat muakkad. Ini kerana Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sejak mula disyariatkan sehinggalah baginda wafat. Yang ketujuh, puasa sunat 6 hari ataupun lebih dikenali sebagai puasa 6 mempunyai banyak kelebihannya seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang bermaksud, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti pula dengan 6 hari di bulan Syawal, ianya bersamaan dengan berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Untung kan? Kita puasa 6 hari, kita tambah dengan puasa Ramadan, automatik kita akan jadi satu gabungan yang pahalanya umpama 1 tahun. Ia boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja dalam bulan Syawal, kecuali hari raya lah. Untuk Syawal tak boleh. Jadi kita boleh buat secara direct ataupun nak selang-seli pun boleh. Jadi sama-samalah kita mencari keberkatan, meraih pahala di Aidilfitri. Mudah-mudahan kita
beroleh manfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.